4 ujian yang paling banyak sekali di akhir zaman sebelum keluarnya Dajjal disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Para ulama tafsir sebut dalam surah Kahfi memang tidak disebutkan perihal Dajjal, tetapi Allah sebut 4 ujian yang paling banyak akan berlaku di akhir zaman nanti sebelum kemunculan Dajjal. 4 ujian itu Allah sebut menerusi 4 kisah di dalam surah Kahfi. Balik lepas ni buka surah Kahfi. 4 ujian dugaan terbesar sebelum keluarnya Dajjal. Disebutkan oleh Allah 4 dugaan itu menerusi 4 kisah. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ia melibatkan ujian kepercayaan, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah 2 orang sahabat, yang seorangnya Islam, yang seorangnya kaya raya, tetapi tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Maka ia adalah fitnah harta. Yang ketiganya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ia adalah berkaitan dengan ujian ilmu, yang mana ramai orang-orang yang jahil akan bercakap. Lebih daripada itu, orang-orang jahil ini akan menyerang alim ulama dengan panggilan yang keji, dengan panggilan yang hina, dan membuat fitnah hampir tiap-tiap hari dalam YouTube, media sosial dan sebagainya kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang biasa ni, orang awam yang ruwaibidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian yang ketiga, ujian ilmu, fitnah ilmu melalui pengkisahan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Dan ujian yang keempat adalah ujian kuasa, fitnah kuasa melalui kisah Zulqarnain. 4 ujian yang paling banyak sekali di akhir zaman sebelum keluarnya Dajjal disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Maka Allah turunkan surah Kahfi sebagai perisai terkuat. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ni sesungguhnya Allah menyediakan pelindung yang terkuat untuk setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dapat didekati oleh Dajjal dan tentera-tenteranya. Ialah dengan menjaga iman dan akidah yang betul, menjaga ibadah dan juga mengamalkan surah Al-Kahfi. Amalkan surah Kahfi. 10 ayat yang terawal, 10 ayat yang terakhir. Setiap hari, insya-Allah, saya sebut malam ni, tuan-tuan akan melihat kesan, insya-Allah, bagaimana Allah menjaga kita daripada seluruh fitnah-fitnah kecil yang berlaku hari ini sebelum keluarnya bapa segala fitnah dan ujian, iaitulah Dajjal laknatullahi alaih.